Brother ni dia nak pasang S-Max, tapi dia datang ni time hujan basah. Tak ada hal kan, kita boleh keringkan padding korang. Hari ni di MotoGear kita ada mesin untuk keringkan helmet. Okay gang, tiada hari tanpa S-Max. So hari ni kita ada Soman, Venom. Soman ni dia modular punya helmet Mana nak beli, saya tak tahu lah. Ni customer punya helmet. Ni helmet modular lah. Jarang lah kalau nampak helmet modular ni design macam ni. Rare lah. So hari ni dia nak pasang S-Max S2 lah dekat ni helmet dia. So kita dah setting semua, dah buka punya wire semua. So tengok aja lagi S-Max sentiasa menjadi pujian hati. Ni guys, ni kita dah siap pasang lah S-Max S2. Sebab modular kena pakai lollipop mat. So gang, datang kedai pasang free ataupun tekan beg kuning.